Assalamualaikum. Korang sihat ke? Hari ni saya ada cerita sikit, okey? Cerita dia ni pendek je sebenarnya, tapi saya saja panjangkan. Saja nak ajak korang dengan korang. Saya tadi nak pergi solat Jumaat naik motor, tapi tiba Allah uji pula, tayar boleh pancing. Kemarinnya tayar belakang saya. Lepas tu tiba-tiba hari ni pula tayar depan dia. Dia macam tak apalah, cuma kita kena bersabar kan. Sebab apa? Ujian datang tu ada hikmahnya. Itu dia cerita dia sebenarnya saya nak cakap. Ujian yang datang dalam hidup ni ada hikmahnya. Kita kena bersabar je. Tapi saya ada borak sikit. Jadi korang kalau ditimpa ujian tu, berdoa lah ya, cari Allah, bersolat, baru kita ikhtiar dengan secara fizikal. So macam ni lah hikmah yang saya diberi. Inilah saya alhamdulillah naik kereta sekarang pergi kerja. Sebab cuaca pun ada hujan kan. So itulah hikmahnya sebenarnya. Okey lah, saya pun tak tahu sebenarnya nak borak apa dengan korang ni. Itu je lah al-kisahnya yang ada. Nanti kalau ada kisah-kisah lagi cerita nak saya cerita kan, nanti saya bercerita lah ya. Okey. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.